Pelakon terkenal Aaron Aziz baru-baru ini berkongsi bahawa dia masih belum terfikir untuk meninggalkan dunia lakonan, walaupun kini semakin aktif dalam bidang perniagaan pelancongan. Menurut Aaron, dunia lakonan masih menjadi sumber rezekinya sampai hari ini dan selagi masih ada tawaran serta peluang, dia akan terus bekerja sebagai anak seni seperti biasa. Namun, dalam masa sama, Aaron mengakui kalau suatu hari nanti perniagaan pelancongannya berkembang terlalu besar sampai dia sudah tiada masa untuk berlakon, mungkin ketika itu dia akan mula memperlahankan kerjaya seni. Katanya secara berseluruh, kalau perniagaannya sudah mempunyai ratusan cawangan, mungkin waktu itu dia tak perlu lagi terlalu sibuk di set penggambaran. Apa yang turut menarik perhatian ramai bila Aaron bercakap tentang prinsip yang kini lebih dijaga dalam pemilihan watak lakonan. Menurutnya, sekarang dia lebih berhati-hati dan tidak lagi mahu membawa watak atau babak yang dirasakan berlebihan seperti sebelum ini. Aaron turut berkongsi pengalaman ketika berlakon bersama Nadia Nisa apabila ada babak tertentu yang diubah suai supaya masih menjaga batas dan imej masing-masing. Perkongsian itu membuat ramai netizen memuji pendirian Aaron yang dilihat semakin matang dalam menjaga kerjaya, keluarga dan prinsip hidup walaupun masih aktif dalam industri hiburan. Kadang-kadang bila seseorang sudah lama berada dalam dunia hiburan, cara mereka melihat kehidupan dan pekerjaan juga mula berubah sedikit demi sedikit. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.